kita perlukan dalam satu paket kuih tiaw. Saya gunakan 2 paket Maggi. Lepas tu masukkan kicap lemak manis dan gorengkan kuih tiaw dengan kicap tadi. Masukkan kicap, lepas tu kita sebatikan dia. Tumiskan dalam 4 ulas bawang putih dan 2 tangkai cili padi. Tumiskan bawang putih dengan cili padi. Tumis sampai naik bau. Sebelum kita boleh masukkan potongan carrot, Masukkan potongan carrot, berbola ikan ayam yang telah dicari. dan juga udang. Korang gorengkan sekejap. Masukkan juga ayam cari lagi. Lepas tu kita masukkan air ikut banyak mana korang suka. Saya nak letak 2 cawan bang. Kemudian kita boleh masukkan dalam 3 sudu sos tiram, Masukkan sos tiram. sedikit serbuk lada putih dan juga dalam 1 sudu kecil chicken stock. Chicken stock masuk ikut suka. Sambung masakkan kita punya kuah. Kalau ada sotong, korang boleh masukkan sekali. Kalau sotong tak ada, masukkan lagi ayam cari. Lepas tu kita boleh masukkan kita punya sayur, macam sayur bok choy ataupun sawi. Saya masukkan kubis sebab saya nak ambilkan kubis. Boleh masukkan juga potongan tomato dan masakkan sekejap. Masukkan tomato, kacau-kacau. Kemudian kita masukkan campuran air tepung jagung waktu kuah tengah mendidih. Tengah mendidih, masukkan air tepung jagung. Lepas tu kacau-kacau manja sikit. Lepas tu kita masukkan dalam 3 biji telur. Saya makan seorang bang, 1 cukup. Biarkan lagi biar telur tu mengental sikit. Lepas tu baru korang kacau. Kita tenung dia. Dah pos tenung, kita kacau. Nak bagi aroma lagi, korang boleh letakkan dalam 3 ke 4 titik minyak bijan. Alamak bang, saya dah tuang atas Maggi dah ni. Abang lambat. Kuah tak cukup banyak pula dah. Tak apa, kita pusing bagi nampak cantik sikit. Maggi lat nak. Asyap. Nampak macam sedap kan? Curi rasa sikit. Bang, sedap bang. Serius. Rasa sama macam kat kedai. Tapi yang saya punya ni terlebih lada putih pula dah. Tapi still sedap ah. 90/10 bang. Okay guys, jumpa lagi.